Tu basuh kepala. Orang puang nak kena jaga sikitlah kepala dia. Sebab apa? Nak kabohar rambut ni ulang-ulang balik. Rambut orang perempuan hak atas kepala ni tak apalah. Tapi kalau hak tumbuh di ujung tu dia tapi daripada kepala. Tapi pas bawah ni dia basuh hujung ni saja tak sah. Sebab ada pergi kepala situ. Walaupun ditarik rambut pakai taning. Memang daripada kepala. Tapi dibasuh je jenis orang rambut panjang kan. Orang sunat rambut lebih pada parah bau. Sama ereh dengan bau harus. Atas pada bau makruh. Ingat tu. Pendek macam lelaki haram. Kalau boleh sampai kat punggung sampai. Rambut orang puang. Tapi gurtu black peng pula. Anda jaga rambut. Jadi rambut ni panjang, tak nak basuh hujung. Hak tubik keculakan ni basuh hujung ni. Tak sah. Dia kena basuh rambut hak ada di kepala saja. Walaupun rambut tu daripada kepala tapi hak duduk luar dah dia panggil. Selagi orang puan jangan selok rambut masa nak basuh muka. Rambut mana? Tak boleh selok rambut yang duduk dalam kepala, dalam muka. Kalau rambut hak atas ni tak apa, basuh muka tak kena. Rambut hak duduk kat pipi, dia pun akak buah atas telinga. Hak ni bukan rambut, ni dalam hak muka. Akak boleh telinga, basuh muka, belakang telinga tak kena rambut tu. Tak sah wudu. Dah lepas-lepas kan ni, faham bang? Istighfar banyak-banyak, minta Tuhan terima kerana aku dulu jahil, tak tahu ke apa benda hukum. Nak qada balik, tak ada ulama kata wajib qada. Faham? Sebab apa? Dalam jahiliah banyak sangat kita buat benda salah. Jangan selok rambut. Batu orang puan hak mengaji, dia kerak pendek kat tepi ni. Hak bahagian muka lah. Hak tarik duduk dalam muka. Hak tarik rambut tu duduk kat ni bukanlah. Hak bawah pada telinga. Dah kalau pergi selok gitu, kan semua bulu muka wajib siapa masih basuh muka. Dari akak buah atas telinga, siapa aku warna air. Tu kena jaga. Siapa kena rayak tu? Ustaz, tok guru, tak. Suami dia. Dah tak nikah lagi, ayah dia. Sekarang ayah dak kabarkan anak. Suami pun nak khabar ke bini, suami pun tak erti sirotol lebih ngaji. Faham tak? Jadi sama-sama mari dengar orang mengajar. Faham tu saja. Tak kena takut. Naik buah musim tu payah awak pampel. Berapa ya tu? Kan ada main pampel, kan ada buah musim berapa ya tu? 2 riyal. Pocik ni kaki pampel. Tahu lah maknanya 2 riyal. Dah ni mari dengar tak kena duduk, tak kena skepeng. Tak rugi kita. Jangan marah pakcik. Siapa suruh jawab tau. Baik. Tu hak kepala. Kelimanya membasuh kedua kaki iaitu seperti hukum pada membasuh kedua tangan. Senang ambil wudu. Memang kita pandai belaka basuh kaki, semua orang boleh jawab. Lepas tu orang tak buat teka-teka boleh hadiah besar-besar. Tak ada. Siapa tahu maknanya lepas membasuh kepala, basuh benda pula dalam rukun wudu. Hadiah 1.5 juta tak buat gitu. Orang reti belaka. Cuma tak amat tak sah. Itu masalah kan. Reti tapi tak buat tak sah. Kaki kita ni daripada hujung ibu kaki sampai ke buku lali. Allah kata dalam Quran wa arjulakum ilal ka'bain. Ti qiraat jumhur, qiraat hak Syah pula wa arjulikum ilal ka'bain. Tak apalah baca julakum ke julikum daripada ujung kaki ilal ka'bain. Ka'bain ni buku lali. Jadi kalau buku lali kita hak bulat sini, biar habis buku lali. Siapa hak timbul ni buku lali lah kena basuh juga. Dah belum buku lali basuh ke? Kan sepasang. Orang ada sepasang lah, ada sebelah-sebelah lah buku lali dia. Jadi ni kaki bawah ni. Ni kaki. Jeng. Ni kaki. Ni kaki. Jadi basuh kaki ni siapa buku lali ni lihat atas ni biar habis ni. Jangan tepek-tepek air biar ni je, atas ni tak kena. Takut kata tak sah. Kalau sah Tuhan boleh terima belaka. Semayang ketuk Tuhan nak terima. Dah Tuhan nak terima tapi hak asal syariat. Patuh syariat dulu. Jadi biar tergelam hak ni. Biar habis. Orang yang tak ada buku lali, dia kena ukur tinggi mana buku lali orang lain, kena tanda dengan magic kat kaki dia. Kalau tak ada lagi kira masuk bahan di poket, berlomba bahan di poket, tak ada buku lali. Dia kira ukur orang lain.
Atau buku lali dia tinggi, duduk dekat lutut. Tak kira tu. Kira hak bawah juga. Ni ulama sebut. Faham tak? Bukan kita reka. Kita Dawi ada sebut Sabilan Muhtadin. Ada sebut. Tak usah kata kita Arab, banyak pelik-pelik lagi dia sebut. Takut ada berlaku kecacatan. Buku lali dia atas tu. Dah kira basuh pak kata nyanyi dia. Tu Imam Tayyib awal. Faham tak? Jadi ikut buku lali orang lain. Dia tu kira jarang berlaku. An-nadiru la yuhakamu bihi. Hak nadir kalau awak kira. Macam rambut juga. Macam muka juga. Muka ni wajib kita basuh air sampai tepat terbit rambut. Kalau kita basuh sampai kat ni je air tak sah. Pasal tepat terbit rambut kita sini. Faham tak? Tapi orang yang rambut di start belakang ni. Ada tak? Ada? Dia panggil daim dia? Suak tau? Suak? Botok kat bandar lah. Jadi tak kira dia tak kira belakang ni muka dia. Muka dia kira kat ni juga. Dagu sampai kat ni juga. Tu tak kira tu. Takkan nak kira hak dia. Hak black. Kira sini sahaja. Kaki tu kok. Lepas tu masalahnya, kalau tak rata, tak sah wudu. Bukan tak sah semayang, tak sah wudu. Dah kalau bila tak sah wudu, dia semayang batal. Batal tak semayang kalau wudu tak sah. Siapa boleh jawab? Tak batal pandai. Tengok. Dia kekek. Tak batal. Nak batal kau ni dah sah tak pun. Wudu tak ada mana boleh batal. Dah jadi. Sebab tu Nabi tegur seorang laki-laki dia basuh wudu dia pakai jiru gitu. Dia tak konyoh. Nabi tengok tak kena tu mik belakang. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Nabi ngaso. Ada orang kata tak Nabi lemah lembut nawar. Ada kala lembut, ada kala keras. Pada haki wudu apa Nabi kasar. Nabi kata celaka dua tumit dalam api neraka. Padahal kata gini boleh tak bagi kata sikit belakang biasa. Tu baru lembut Nabi. Tengok. Mana ada ketika Nabi keras, ada ketika lembut. Kita di rumah budak dia keras semua. Faham tak? Tak jadi kerja. Mu tak lain mu ni. Kacau tengok. Tengok pakai jubah. Mana dengan anak-anak jangan keras sangat. Bukan dengan mak. Kacau. Dengan anak-anak jangan keras sama jadi tak boleh. Minda dia tersekat. Kena lembut tak. Kacau ada. Kira hak tu je. Allah Rabbi. Baik, basuh kaki macam basuh tangan. Segala benda yang manik menghalang daripada sapak air ke kulit tak boleh. Ada getah di tapak kaki. Siapa ada air kulit? Tak siapa. Tak sah. Ada sisi ikan. Tak siapa air? Tak sah. Ada benda di kau anda dah. Melainkan benda tu tak boleh buang dah. Dia sebati dengan kaki dia. Contohnya benda. Kalau zaman modernnya, gang hok kuat. Dia kena setitik atas kaki dia. Gang tu. Tak boleh cabut, melainkan tercabut usi-usi dia. Maka ulama kata tak wajib cabut. Bahagian atas tu telah menjadi kulit dia. Dan ambil uduk kat atas tu. Dan kata wajib buang yang tidak mencederakan tubuh itu. Mesti kena kokok. Buah air buat dengan pisau dulu. Ada jenis gang dia memang lekat situ. Mengambil masa yang lama, berbulan-bulan baru dia boleh hilang. Hak tu dia jadi kulit kita, wajib basuh air atas dia. Tu faham? Ada ustaz kata wajib kena potong kok. Nyanyi apa berdarah kobang kaki kawan tu. Faham tak? Islam tak suruh gitu. Bila boleh buang, wajib buang. Dah lekat gitu, siapa kena korek, kena toreh dengan pisau apa luka, Islam tak wajib gitu. Faham? Sebab tu belajar jadi mudah gitu. Bukan kau payah. Tak belajar payah. Apa-apa pun bila kita belajar jadi mudah. Tengok orang-orang belajar kereta kan jadi mudah. Tak belajar payah halu. Nak pergi cek, nak tukar air bateri, buka bonet belakang. Bateri benda ada belakang. Dia tidak kena enjin kat mana. Kena ada ilmu. Keenam tertib seperti yang tersebut itu. Tersebut mana? Mula-mula basuh muka, kemudian basuh kepala, basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh kaki. 4. Rukun wuduk sebut dalam Quran. 2 daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah,
Orang kata mari dua ni rukun wuduk 6 perkara ni. Dalam Quran 4, dalam hadis 2. Dalam hadis iaitu niat dengan tertib. Dalam Quran iaitu basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan kaki. 4. Jadi 4 campur 2 jadi 6. Nah. Niat daripada hadis, innamal a'malu binniyat. Selalu kita dengar hadis ni. Nah, hanya saja amalan itu dengan niat. Maka bermula dah dengan niat. Kedua, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ambil dua mana tu? Dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nah, basuhlah muka kamu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kamu sampai lebih daripada siku. Wamsahu bi ru'usikum. Yang ketiga rukun. Nah, iaitu sapu kepala-kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kamu kena basuh juga sampai ke buku lali. Nah.